Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Mat Kasim, S71207. Saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan struktur gaji fleksibel di Shopee Malaysia untuk pekerja kontrak. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Shopee Malaysia sebagai platform e-dagang utama mengamalkan struktur gaji fleksibel bagi pekerja kontrak logistik. Pendapatan mereka terdiri daripada gaji asas dan inisiatif berdasarkan jumlah parcel yang dihantar. Walaupun sistem ini dinamik dan memberi peluang tambahan pendapatan, ia turut menimbulkan isu seperti ketidakstabilan gaji, tekanan kerja dan kesejahteraan pekerja. Seterusnya adalah pekerja gig ekonomi di Malaysia. Ekonomi gig di Malaysia semakin berkembang dengan pesat. Setakat 2024, terdapat lebih 3.09 juta pekerja gig iaitu sekitar 17 hingga 26% daripada jumlah tenaga kerja negara. Pekerjaan gig merangkumi penghantaran makanan, e-hailing dan kerja bebas seperti Grab, Shopee Food dan Foodpanda. Pertumbuhan ini dipancu oleh kesan COVID-19, perkembangan teknologi digital dan pilihan kerja yang lebih fleksibel tanpa syarat kelayakan tinggi. Walaupun begitu, pekerja gig berdepan dengan cabaran besar seperti tiada perlindungan undang-undang, pendapatan yang tidak stabil dan tiada faedah seperti SOKSO atau KWSP. Bagi menangani isu ini, kerajaan telah mencadangkan penumbuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM dan menggalakkan caruman sukarela KWSP dan Perkeso bagi memberi perlindungan asas kepada golongan ini. Shopee Food merupakan antara platform penghantaran makanan yang berkembang pesat di Malaysia sejak dilancarkan secara rasmi pada tahun 2021. Ia telah menjadi sumber pendapatan utama bagi ramai individu, terutamanya dalam kalangan belia dan mereka yang mencari kerja fleksibel. Menurut laman Indeed Malaysia 2025, purata pendapatan bulanan seorang pekerja kurir Shopee di Malaysia adalah sekitar RM4,077 iaitu lebih tinggi berbanding gaji minimum nasional. Jumlah ini turut bergantung kepada lokasi, masa bekerja dan jumlah penghantaran yang dilakukan. Untuk kategori pekerja delivery driver, secara lebih umum pula, purata gaji dilaporkan sekitar RM3,465 sebulan dengan jualan antara RM1,700 hingga RM5,300. Walaupun pendapatan kelihatan tinggi, pekerjaan sebagai penghantaran makanan juga datang dengan risiko dan cabaran tersendiri. Antaranya ialah tiada faedah perubatan, kos penyelenggaraan kenderaan yang ditanggung sendiri, risiko kemalangan jalan raya serta ketidakpastian dari sumber jumlah pesanan harian. Seterusnya adalah isu dan masalah. Yang pertama adalah pendapatan tidak menentu. Pekerja kontrak menerima bayaran berdasarkan jumlah parcel yang dihantar. Yang kedua adalah perlindungan sosial. Berdasarkan pekerja tetap, pekerja kontrak sering tidak menerima faedah seperti caruman KWSP atau perlindungan Perkeso. Ketiadaan jaringan keselamatan ini menyebabkan mereka terdedah kepada risiko jika berlaku kemalangan, sakit atau kehilangan kerja. Yang ketiga adalah penilaian prestasi tidak adil. Sistem insentif berdasarkan kuota atau sasaran harian tidak mengambil kira faktor luar yang boleh menjejaskan kerja seperti cuaca buruk, kesesakan lalu lintas atau masalah teknikal. Ini boleh menyebabkan penilaian prestasi menjadi tidak adil dan menjejaskan semangat pekerja. Seterusnya, yang keempat adalah kerja berlebihan. Disebabkan insentif bergantung kepada jumlah kerja, ramai pekerja terpaksa bekerja lebih masa untuk mencapai pendapatan yang mencukupi. Ini boleh membawa kepada keletihan fizikal dan tekanan mental sekaligus memberi kesan negatif kepada kesejahteraan mereka. Kepentingan kajian ini memberikan manfaat kepada pelbagai pihak. Bagi majikan, ia membantu menilai keberkesanan sistem pampasan
yang diamalkan dan mengenal pasti ruang penambahbaikan bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan pekerja. Kepada pembuat dasar, kajian ini boleh menjadikan rujukan dalam merangka polisi yang lebih menyeluruh untuk melindungi pekerja kontrak, terutamanya dalam aspek perlindungan sosial dan hak pekerja. Skop kajian. Kajian ini memberi tumpuan kepada pekerja kontrak logistik di Shopee Malaysia, iaitu mereka yang bertanggungjawab dalam penghantaran parcel kepada pelanggan. Kajian ini tidak melibatkan pekerja tetap, jabatan lain atau pekerja peringkat pengurusan. Fokus utama adalah untuk meneliti struktur gaji fleksibel yang merangkumi gaji asas dan insentif penghantaran serta menilai kesannya terhadap pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Farin Najwa binti Wan Alauddin, S71008. Pada hari ini, saya akan menerangkan pada bahagian kaedah pengurusan sumber manusia. Kaedah pengurusan sumber manusia adalah fungsi utama yang berperanan untuk memastikan modal yang digunakan itu secara optimum. Ia merangkumi aspek dari segi pengambilan pekerja, penyediaan latihan, penilaian prestasi, pengurusan papasan dan faedah serta untuk mempunyai suasana kerja yang kondusif. Pentingan pengurusan sumber manusia penting kerana ia dapat meningkatkan prestasi dan produktiviti pekerja. Hal ini dapat dilihat melalui pengurusan sistem pengajian dan prestasi pekerja untuk memastikan ia dilakukan dengan adil bagi memastikan tiada pekerja yang ditindas. Kaedah pengurusan sumber manusia dari aspek pengambilan pekerja. Pengambilan melibatkan beberapa peringkat seperti mencari calon yang sesuai, menjalankan proses pemilihan dan menempatkan di dalam organisasi. Kaedah pengambilan pekerja kontrak perlu dilakukan secara efisien kerana syarikat e-dagang merupakan syarikat yang dinamik, iaitu dia cepat berubah. Hal ini menyebabkan syarikat ni boleh mengambil pekerja pada bila masa yang sesuai dengan jumlah tenaga yang sesuai mengikut permintaan semasa. Sebagai contoh, kempen hari jadi, iaitu kempen yang besar yang dilakukan pada 11/11 ataupun 12/11 memerlukan sumber tenaga yang ramai. Jadi syarikat Shopee boleh mengambil pekerja untuk menguruskan syarikat ini dengan efisien. Kaedah pengurusan sumber manusia dari aspek ganjaran dan penggajian. Pengurusan gaji merupakan salah satu fungsi yang penting dalam organisasi. Sistem pengurusan gaji yang cekap dapat mempengaruhi tahap kepuasan pekerja, komitmen pekerja dan motivasi pekerja dalam melaksanakan tugas. Pendekatan pengurusan dalam aspek penggajian dibahagikan kepada dua pendekatan, iaitu konservatif dan kontemporari. Konservatif ialah penentuan gaji melalui jawatan, tempoh dan tugas yang dilakukan. Manakala kontemporari, penentuan gaji melalui pengetahuan, kemahiran dan prestasi pekerja. Gaji Shopee biasanya dikira melalui bilangan pakej yang dihantar, iaitu papasan bagi struktur gaji pekerja Shopee Malaysia, iaitu pertama adalah gaji pokok berasaskan pasaran. Pekerja kontrak ditawarkan hingga 20% lebih tinggi berbanding pekerja tetap, bertujuan menarik bakat jangka pendek 3 hingga 12 bulan tanpa faedah tetap. Jawatan seperti sales, vendor, management dan Shopee Express lazimnya bersifat kontrak. Dia menyokong flexibility kos dan operasi musim promosi. Yang kedua iaitu papasan berasaskan prestasi, iaitu KPI. Insentif berdasarkan bilangan pasaran, kehadiran, penilaian pelanggan dan ketepatan penghantaran. Dorong produktiviti tanpa komitmen, papasan jangka panjang. Terusnya iaitu gaji lebih masa dan allowance shift, bayaran untuk kerja lebih semasa musim jualan. Terusnya iaitu gaji lebih masa dan allowance shift, iaitu bayaran untuk pekerja yang lebih masa musim jualan, iaitu OT, shift malam ataupun allowance untuk kerja malam, hujung minggu dan cuti umum. Gaji fleksibel dia adalah iaitu gaji pokok plus insentif
plus allowance OT dan shift. Akta Kerja 1995 melindungi hak pekerja dalam pembayaran OT dan shift. Jenis pembayarannya iaitu gaji asas, bayaran kerja lebih masa, allowance shift dan insentif lain. Yang ketiga iaitu tiada bonus tahunan tetapi pilihan alternatif pampasan jangka pendek iaitu allowance harian, insentif jualan, allowance kehadiran. Motivasi alternatif menjaga prestasi pekerja kontrak. Selain itu, inisiatif prestasi KPI, allowance ganjaran tambahan, pendapatan berubah, sistem berjadual. Pendapatan berubah ni adalah pampasan berubah bergantung pada prestasi bulanan. Pendapatan berubah iaitu pampasan berubah bergantung pada prestasi bulanan. Peluang pendapatan lebih tinggi iaitu prestasi cemerlang boleh meningkatkan pendapatan walaupun gaji pokok lebih rendah. Seterusnya iaitu sistem penilaian berjadual, iaitu adalah menentukan kelayakan insentif dan kenaikan gaji kontrak, komitmen yang dihargai tanpa perlu tunggu penilaian tahunan, dan fleksibiliti kewangan, pembayaran bergantung pada prestasi dan keperluan operasi. Seterusnya iaitu ketulusan rundingan kontrak dan pampasan. Kontrak yang jelas, struktur pampasan dan tanggungjawab. Rundingan dia seperti KWSP, Perkesu dan faedah lain-lain. Fleksibiliti dia adalah pampasan boleh dirunding dan disesuaikan. Rundingan kontrak terbuka dan terarah, tiada bonus tahunan tetapi bonus pencapaian. Pampasan adalah berdasarkan masa dan beban kerja. Pakej pampasan berbeza mengikut lokasi dan unit. Kadang-kadang bagi pampasan yang tidak langsung boleh dirunding tu iaitu insurans subsidi makanan, cuti tanpa gaji. Pekerja kontrak boleh merundingkan faedah dan pampasan, memastikan pekerja faham hak dan tanggungjawab dan bergantung pada kedudukan dan permintaan pasaran. Pembayaran mengikut prestasi dapat dilakukan dengan cara melalui gaji asas dan insentif. Shopee mengamalkan sistem pembayaran mengikut prestasi iaitu dengan menyediakan gaji asas sebagai pendapatan tetap. Kedua, sistem penilaian prestasi. Shopee mengamalkan sistem penilaian yang formal dan sistematik terutamanya bagi pekerja tetap. Sistem ini bertujuan untuk menilai tahap kecekapan dan sumbangan individu terhadap pencapaian matlamat organisasi dan mengenal pasti ruang untuk penambahbaikan dalam prestasi pekerja. Insentif kewangan dan manfaat. Ia merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pampasan untuk meningkatkan motivasi, kepuasan pekerja dan tahap kesejahteraan pekerja ini dalam satu organisasi. Insentif kewangan dapat dilihat dari segi pekerja ni, termasuk pekerja kontrak ni berpeluang untuk menikmati pelbagai bentuk insentif yang ditawarkan sebagai ganjaran organisasi. Antara insentif yang disediakan seperti elang prestasi, subsidi petrol, subsidi minyak, subsidi kenderaan. Pemberian allowance ini bertujuan untuk mengurangkan beban kos harian. Ditanggung oleh pekerja semasa menjalankan tugas serta memberi galakan untuk terus berkhidmat dengan cekap dan produktif. Dari segi manfaat, pelbagai manfaat diberikan kepada pekerja tetap terutamanya, tetapi pekerja kontrak juga berpeluang, antaranya KWSP iaitu kumpulan simpanan pekerja, SOSO itu pertubuhan keselamatan sosial, insurans, peluang kenaikan gaji, cuti tahunan dan voucher Shopee. Pemberian manfaat yang sesuai mencerminkan tahap keprihatinan organisasi itu terhadap pekerja. Isu yang pertama ialah ketidakstabilan pendapatan. Pendapatan mereka bergantung pada jumlah tugasan iaitu sekitar RM6 dan RM4 satu penghantaran. Seterusnya ialah tiada gaji minimum atau jaminan pendapatan asas iaitu RM1,500 hingga RM1,700 yang ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu juga ialah dipengaruhi oleh faktor luar seperti cuaca, trafik, permintaan dan musim. Isu yang kedua ialah tekanan kerja dan kesihatan yang akan mempengaruhi sistem rating dan penalti automatik dan juga akan meningkatkan stres kepada pekerja. Dan juga pekerja terpaksa bekerja 10 hingga 12 jam satu hari untuk mendapatkan pendapatan yang mencukupi. Selain itu, risiko keselamatan fizikal iaitu kemanjangan raya dan lain lagi serta mental atau burnout yang akan dialami oleh pekerja gig ini.
Isu yang ketiga ialah ketidakadilan inisiatif, iaitu yang berlaku apabila algoritma tidak telus dalam pengagihan tugas dan bayarannya. Selain itu, perubahan polisi tanpa notifikasi seperti potongan kadar bayaran, mungkin masa yang ditetapkan, dan juga diskriminasi yang berlaku berdasarkan lokasi atau rating yang dilaksanakan. Isu yang keempat ialah kekurangan perlindungan pekerja. Apabila mereka dalam gig ekonomi ini ialah mereka tiada caruman KWSP atau SOSO yang diwajibkan oleh kerajaan. Selain itu, mereka juga tiada cuti berbayar atau insurans kesihatan. Dan juga status kontraktor besar yang akan menafikan hak kerja di bawah Akta Kerja 1955. Seterusnya akan beralih kepada cabaran yang dihadapi oleh mereka. Okey, first ialah ketidakstabilan pendapat. Apa yang mereka melalui ialah pendapatan mereka tidak konsisten dan menyukarkan diorang untuk merancang kewangan, terutamanya bagi yang berkeluarga. Selain itu ialah persaingan sengit yang dapat mengurangkan peluang tugasan mereka. Cabaran yang kedua ialah tekanan mencapai sasaran. Sistem rating yang dapat mengancam pendapatan mereka jika prestasi diorang rendah. Selain itu ialah beban kerja yang berlebihan daripada 14 jam hingga 16 jam sehari semasa musim permintaan yang tinggi. Cabaran seterusnya ialah ketidakadilan algoritma. Berlakunya ketidakadilan algoritma ini apabila kriteria pengagihan tugas tu tidak jelas ataupun dia punya mengikut rating atau lokasi yang ditetapkan, dan juga tiada mekanisme rayuan untuk penalti yang diautomatikkan. Cabaran yang terakhir ialah cabaran dari segi perundangan. Apa yang mereka lalui daripada cabaran ini ialah tiada undang-undang yang khas atau khusus untuk pekerja gig di Malaysia. Selain itu, pekerja ini tidak dilindungi oleh gaji minimum atau faedah kesihatan yang sepatutnya. Isu yang ketiga ialah ketidakadilan inisiatif, iaitu yang berlaku apabila algoritma tidak telus dalam pengagihan tugas dan bayarannya. Selain itu, perubahan polisi tanpa notifikasi seperti potongan kadar bayaran, mungkin masa yang ditetapkan, dan juga diskriminasi yang berlaku berdasarkan lokasi atau rating yang dilaksanakan. Informasi seterusnya ialah kerjasama dengan PKSO atau KWSP yang dapat mewajibkan skim caruman untuk pekerja gig. Informasi yang terakhir ialah peningkatan kesedaran seperti program latihan pengurusan kewangan dan kesihatan untuk pekerja gig supaya mereka lebih bersedia untuk masa yang akan datang atau kecemasan. Kesimpulannya adalah struktur gaji fleksibel menekankan ganjaran berdasarkan prestasi bukan tempoh perkhidmatan, memberi peluang pendapatan tinggi kepada pekerja kontrak melalui insentif dan KPI, allowance shift dan OT dan faedah sampingan sesuai untuk mereka yang menghargai pendapatan segera dan bersedia bekerja secara insentif. Namun, wujud juga cabaran yang bagi struktur gaji fleksibel di Shopee Malaysia untuk pekerja kontrak, iaitu ketidakstabilan pendapatan, ketiadaan perlindungan sosial jangka panjang, tekanan berterusan terhadap prestasi. Bagi struktur gaji fleksibel di Shopee Malaysia untuk pekerja kontrak, iaitu garis panduan KPI yang adil, komunikasi terbuka dan sokongan kebajikan, pertimbangan keseimbangan hidup dan kerja. Sekian dari kami, terima kasih.